Ibu ayah yang dirahmati Allah, kita semua nakkan anak kita membesar dengan ilmu dunia dan akhirat. Tapi persoalannya, bila masa yang terbaik untuk ajar anak kita mengaji? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Di Tahfiz Ibn Sina, kami sediakan kelas Iqra' kanak-kanak khas untuk anak-anak di sekitar Kemunting dan Taiping. Yang istimewanya, kelas ini dijalankan secara one-to-one di hadapan ustazah. Setiap huruf, setiap baris, ustazah akan semak. Anak-anak lebih fokus, lebih berani membaca dan cepat mahir. Kelas ini berlangsung 5 kali seminggu, setiap hari Isnin hingga Jumaat. Bermula jam 8 malam hingga 10 malam. Jadi selepas solat maghrib, anak-anak boleh terus ke kelas. Dan malam mereka terisi dengan ilmu yang bermanfaat. Lebih menarik lagi, yuran yang dikenakan sangat mampu milik. Hanya RM3 sehari. Ya, RM3 sahaja. Kalau sebulan hanya RM60. Nilainya kecil tapi hasilnya besar. Anak-anak belajar mengenal huruf, membaca Al-Quran, membaca Iqra' hingga boleh melangkah ke Al-Quran dengan yakin. Ramai di antara ibu ayah terkejut. Anak yang asalnya tak kenal huruf dan akhirnya mampu untuk membaca Iqra' dengan lancar. Semua ini kerana suasana kelas yang tenang, ustazah yang sabar dan bimbingan yang konsisten setiap hari. Tempat adalah Terhad, khas untuk anak-anak di Kemunting dan Taiping. Jangan lepaskan peluang ini. Klik link WhatsApp sekarang. Daftar segera sebelum penuh. InsyaAllah, usaha kecil hari ini jadi saham yang besar di akhirat nanti.